Aku kan, kalau kucing aku cakap aku tak sayang dia, memang aku cincang dia jadi fishball. Hi, welcome back to Instar YouTube channel. Sekarang ni korang tengok aku kat dalam kereta. Lupa pula aku nak betulkan aku punya kerusi je. Nak sangat aku depan kamera macam ni. So sekarang ni aku kat luar. I'm waiting for my appointment dekat spa, which is Bella Spa. Sekejap lagi aku tunjuk dengan korang. Aku ambil cuti. So 3 days cuti untuk aku relax, calming my mind. Kita nak macam nak me time kan, me time. Lepas tu gonna be a lot of activities. Korang rasa aku 3 hari cuti tu aku nak duduk rumah? No, I got a lot to do. I'm gonna be pergi spa, and then pergi beli barang, and then gotta do some shop, 2-3 benda, and then kena I nak pergi jalan-jalan, pergi hiking nanti. So I'm gonna make a vlog for these 3 days, and I hope korang sukalah tengok. Okay, stay tune. Aku first time baru nak cuba pergi spa. Aku tak tahulah mana datang ilham aku ni tiba-tiba nak pergi spa apa semua. Tapi aku macam menarik lah, tertarik lah tengok di spa. Aku macam nak lah pergi, nak try lah macam mana rasa pergi spa apa semua kan. Kita dah besar-besar ni, barulah kita merasakan benda-benda macam ni. Kita selalu kan tengok orang kan pergi spa apa semua. So kita dah ada duit sendiri, so kita rasa macam kewangan kita cukup untuk kita pergi spa. So kita pergilah. So macam ini first time experience saya untuk pergi spa ya. I know some orang cakap beauty is pain. Yes, it's gonna be a beauty and pain ya. So yalah, macam sekejap lagi lah aku punya appointment. Aku buat appointment kedua. Sekejap lagi aku pergilah tempat dia. Tempat dia kat depan ni je. Aku parking betul-betul kat depan ni je. Sekejap lagi lah. Okay, kita nak pergi sini. First floor, art and clothing. Second. So kena naik sini lah. Let's go. Habis kita punya rawatan. Muka aku segar gila. Best gila weh. And the moment yang paling aku tak suka lah. Bukannya tak suka sebab memang tak nak. Bila dia dia buang white hair tu macam cepatlah. But so good. Seriously, muka rasa macam segar. Lift up. Seriously, Best recommend Bella Spa. Korang kena pergi, okay? Next time, maybe next month I nak pergi lagi another session. Yang ni memang best lah. Bukan okay lah, I have another destination. Kejap lagi I catch up with you guys, okay? Aku kan, kalau kucing aku cakap aku tak sayang dia, memang aku cincang dia jadi fishball. Kau faham? Dia berbulan hidup aku ni nak kena beli barang dia. Bukannya murah. Ini dia beranak lagi ya. Lepas tu Acah-acah cakap, Mami tak sayang saya lagi. Kau beranak. Lepas tu laki kau tak bagi juga duit untuk aku beli barang-barang anak kau. Beli pasir, makanan, vitamin lagi. Tak ada. Ni penat aku nak mencuci tai anak engkau. Engkau elok pula menjaga dia macam tu. Tuhan. Ya, ni memang kedai favourite aku lah. Kalau aku beli barang-barang nyau-nyau aku, pergi sini. JJ Pet Shop. The best, recommended. Paling murah antara semua pet shop yang ada dekat sini. And service dia pun tip top. Dia punya pekerja pun elok-elok.
bukan elok, buka dia elok. Bukan aku cakap buka dia tak elok. Alah, penatlah aku. Kerja dia lah yang bagus, mesra. Dia bukan yang pet shop je tau. Dia ada hotel juga, hotel untuk kucing. So kalau korang nak pergi jalan-jalan ke, tak ada tempat nak tinggal kucing, korang boleh tinggal kat sini. Okay, that's all. Pergi spa dah, pergi pet shop dah. And then tadi aku baru je lepas cari seluar untuk aku pergi hiking. Aku tak ada seluar untuk hiking. Semua dah tik. So sekarang ni kita nak pergi makan. Let's go. Pergi makan kat sini. The last time aku makan dekat Domino's ni semasa zaman belajar tahun 2021 something tu dah, before COVID. Last makan dekat Domino's. Dulu kita orang kena pergi beli Domino's dekat mana? Dah lupa dah. Habis sekarang ni tahu, dulu Grab tak masuk kat kawasan Puncak Perdana tu. Sekarang ni dah masuk semua benda weh. Jealous aku. Patutkah saya menyambung belajar kembali? Otak dah tepu. Tak apa je lah. Terima kasih. Dapat pizza kita. Kita makan, kita bagi pemandangan. Kita sama rahan. Banyak jalan. Domino's. Dia tak makan Domino's weh. Besar ni bagi dia. Besar je nya. Let's try the garlic sauce. Bismillah. Sugar. Straight from the cream. Rasa sup timbal dan dalam tin tu. And then the garlic breast was so crunchy. Rempah dia cukup. That's it. Okay. This name is cheese dot. Aku pesan pizza. Sedap. Let's try the Alaha chicken. Penuh ya. And then the crust was so thin. Aku suka Domino's punya crust. Dia tak macam Pizza Hut. Pizza Hut tebal. Ini pun tebal juga. So at the end of bila kita makan, kita akan tinggalkan crust yang so jadi membazir. Same all same. Bagi sama je. Nampak tak? Kita dah selesai makan. Hilang rasa rindu nak makan Domino's. Domino's makan masa zaman belajar. Domino's. Cubalah tempat ni. Dia punya tempat makan dengan kedai dia berasingan. So kalau aku nak makan dekat atas tu, kau kena keluar dari kedai and then naik atas. Hujan yang turun bagaikan hujan. Cantik. Alamak. Lebat. Aku nak pergi cari Prego punya sos carbonara and then parsley untuk dia punya herbs tu. Tak ada weh kat sini. Membazir RM2. Aku kena bayar parking. Ni jadi aku kena ke another mall.
yang tempat lain, tak jauh dekat sini, sebelah je. Tapi itulah, aku nak kena go parking, nak kena naik balik, nak kena berpusing balik. Alah, penat. Okay, let's go. Demi mak aku, sebab dia cakap dia nak makan fettuccine carbonara ya. Orang tu sama sekarang dia demand. Dia tak nak makan mi goreng mamak, dia nak makan fettuccine carbonara. Jomlah kita menunaikan hasrat dia ya. Jom. Biar korang nampak sikit wajah aku. Allah, berminyak Aku susah gila nak cari prego yang carbonara tu. Ni gambar dia aku letak kat tepi ni Tak ada. Mana pergi semua? Orang pakai habis ke? Tak nak tinggal dengan kita ke? Kita nak juga pakai tau. Aduh. Aku dah pening dah, aku nak putar, takkan aku nak pergi. Takkan aku pergi tempat lain. Aku malas nak balik. Dah last aku beli susu full cream. Fresh lady full cream. Ini full cream. And then ni parsley. Nasib baik dekat situ dapat jumpa parsley. Kalau tak jumpa, aku tak tahu mana pergi semua benda yang aku selalu beli tu, yang senang-senang aku dapat. Tak jumpa, tak ada. I don't know where you going. Habis raya ni semua hilang ke? Masa bulan puasa elok pula ada. Penat aku. Tak apalah. Udahlah hujan. Jomlah balik. Dah tak nak cakap dengan awak semua lagi. See you in the next video. Bye. Sambung esok lah. Kita pun sambung malam nantilah. Bye-bye. Penat. Ya Allah. Dia kata. Apa dia kacau kau sudah rumah.